Ladies and gentlemen, please welcome Ai. Nak cakap bahasa Malaysia pun kadang-kadang orang campur sekali. Orang kena tahu bahasa ibunda. Hamba sebenarnya rasa sangat gembira. Do you think orang Cina Malaysian yang tak pandai cakap bahasa Malaysia? Mempemalukan. Tapi kena belajar juga sebab kita dekat Malaysia, majoriti orang Melayu lah. Aing rasa isu perkauman dekat Malaysia ni semakin teruk ataupun macam mana? Kalau dalam sosial so, macam teruk. Tiba-tiba cakap alah darah Cina ni kotor. Kau diamlah, darah Cina. Apa yang Aing rasa orang Melayu kena faham tentang budaya Cina? Kenapa masa festival hantu orang Cina tak keluar? Orang pun tak faham kenapa pergi hotel ketuk pintu. Which one yang selalu suka curang? Cina ke Melayu? Melayu. Yes Cina lah, kebanyakan terhadap setia lah. Tapi Kalau Melayu Cina- ada second chance tau. Melayu sekarang kata lelaki yang setia dah pupus. Saya rasa perempuan sekarang ni Assalamualaikum. Dajiahao. Selamat datang ke Melayu Cina Podcast. Okay guys, so hari ni tetamu kita merupakan seorang yang mix. Mak seorang adalah Melayu dan bapaknya adalah orang Cina. Jadi dia bercampur jadinya Maleci. Cika Cime. Cina. Melayu Cina Podcast. Yeah. So basically tetamu kita ni merupakan nama siapa saya tak nak bagi tahu sebab saya nak suruh tetamu kita yang kenalkan diri dia sendiri. Tetapi dia memang fasih bercakap bahasa Melayu, fasih bercakap bahasa Cina macam saya. Saya pun boleh cakap Cina. Ni Ya hao ma, ke? wo pu ji tao. Itu Oh, saja? Tan Shao. Okay. Ada improvement. Ada improvement lah kan? Sikit. Ada improvement sikit lah. So guys, macam biasa intro tak perlu nak lama-lama. Ladies and gentlemen, please welcome Ai. Hai, nama saya Aing. Hmm. Saya mix, ayah Cina, mak Melayu. Mak ayah Cina, mak Melayu. Apa tu? Memang apa pengenalan your parents dekat sini lah, dekat area-area Dekat kawasan area sini lah. KL lah. Area KL lah. Oh, pernah tak tanya bertemu mereka? masa kerja. Oh. Satu sama tempat kerja, lepas tu kenalan, kahwin. Oh, Aing ada berapa adik-beradik? Ada 2 adik. 2 adik. You nombor 1? 1. Sulung. Sulung lah. Yang satu lagi lelaki ke perempuan? Perempuan. Oh, dua-dua perempuan. Semua perempuan. Jadi termasuk saya ada 3. 3. Apa? Yang adik perempuan tu boleh cakap Cina? Semua boleh. Memang Semua dekat rumah boleh. cakap bahasa Cina ke? Kadang-kadang Cina, more tu Cina lah. Oh. Kadang-kadang campur. How Sebab about mak tak cakap, mak? Ya. mak tak pandai cakap Cina. Oh, macam I lah baby. Oh. Sorry, I pandai. Kan? Nak kena disclaimer. Sama lah. Maybe lah. ni hao ma, nak Betul je lah. makan, cik fan, cik bao lah ma. Setelah begitu Tapi dia faham banyak semua. tahun. Oh, dia Oh, faham. boleh faham. Maksudnya dia when you cakap Chinese, your mum boleh faham. Wow. Sebab dah biasa dengar, Ha. saya tak faham ke? Oh, itu lagi hebat lah kan. Yang Kena belajar. Cantonese pun mak saya faham. So, Cantonese boleh, Mandarin boleh, Hakka, Hakka tak boleh Hokkien lah. tak boleh. Oh. Tak boleh. Aing boleh cakap bahasa apa? Mandarin, Mandarin, Latte, Kelatih, Oh. Kelantan. Kelantan Ibu dari Kelantan ke? Mak Okay. mak orang Kelantan Siam. Campur. Cuba cakap Kelantan sikit. Tak apa-apa fasih Mesti comel lah. lah. Oh, tapi boleh faham lah. Boleh. Bahasa Kelantan. Okay, Mandarin, Kelantan, English. English, Melayu. Dengan sikit Cantonese lah. Oh. Tapi tak berapa fasih jugalah. Lei homo, Dari homo. set fun. Okay. So basically waktu Aing dibesarkan, mostly dalam keluarga tu banyak bercakap bahasa Cina ke bahasa Melayu? Mostly banyak bahasa Cina. Oh, so that's why you boleh bercakap bahasa Cina disebabkan you punya background family adalah percakapan bertutur setiap hari adalah bahasa Cina. Then your mum tak ada rasa macam tersisih ke waktu tu? Tak, sebab dia pun faham. Dia pun faham. Tapi dia jawab dalam bahasa Malaysia macam tu. Wah, comel lah. Then Aing sekolah Cina lah daripada kecil sampailah ke besar. Sekolah rendah, sekolah Cina. Sekolah menengah, SMK lah dekat Sungai Long. Oh. Tapi Sungai Long kan majoriti banyak Cina. So tak rasalah macam Banyak kawan Cina jugalah. Okay. How about keputusan pelajaran? keputusan. Puzzle subjek BM. Okay. Okay. Okay, cemerlang lah. Cemerlang.
Atau kan you Malay sebabkan Muka macam muka lah, Melayu. muka macam orang Melayu lah. Tapi dia fair. Yes. Cantik orangnya. Yes, orang ni fair Dan dan dia mula-mula jumpa agak pemalu sedikit orangnya. Maybe gementar kot. Ya. Okay. Nervous. Apa dia? Nervous. Nervous lah. Tapi jangan nervous lah. Kita relax. Tapi sebelum santai. ni okay. Ain pun pernah ada apa? Dia ada pergi like itu panggil apa? Program kan? Program apa tu? CCY tu. CCY Larensa. Okay. Buat program apa tu? Main game Werewolf. Okay. Dia tentang maksudnya tentang apa? Apa yang dia nak promosikan tentang program tu? Dia tak promosikan apa-apa lah. Dia main game Werewolf macam tu je. Tapi ada dia punya estetik lah. Dia punya editing team. Yeah. So bagi yang tak tahu, CCY kan sebelum ni pernah datang podcast kita. Dia pun ada share, dia ada buat show. Saya pun tak tahu nak bagi apa tu. Apa show nama dia? Program, TV program. Kaum Perkauman kan? Perkauman. KAUM rasanya. Yes. So sangat interesting. So Ain pun one of dia punya guest yang pernah join lah permainan dia. Yes. So untuk siapa yang nak tengok more apa, nak tahu more apa, Ain boleh pergi tengok episod keberapa tu. Dah keluar dah. Yang episod Werewolf yang terbaru. Okay. Baru lagi lah. Tapi hari ni guys, kita tak nak cerita pasal CCY sebab CCY dah famous. Dia dah famous kan. CCY you banyak okay, sorry. Okay, so hari ni kita nak cerita pasal Ain sebab dia special, merupakan selalunya kita invite tetamu dia adalah Melayu-Melayu je, Cina-Cina, tapi you are different, you are mix. Kan? Ni is the first guest mix Melayu, Cina. Tahniah. Hari ni kita kena bagi ni lah. Wow. Applause. Okay, Ain. So sekarang ni Ain tengah buat apa? Adakah belajar ke, bekerja ke? Maybe you can tell a bit about yourself ke? Apa yang you tengah buat sekarang? Untuk bulan 6 ni, 22 ni nak sambung balik belajar kat Politeknik, Mersing. Lepas tu full buat social media lah, content creator. Oh, so sekarang ni memang buat full time social media lah. And you punya social media lebih kepada tentang apa sebenarnya social media tu? Tentang macam mana saya membesar, kenapa tak boleh buat ni, kenapa boleh buat ni. Kadang-kadang boleh buat ni, boleh buat tu, like, maksudnya? Kenapa Islam tak boleh buat benda yang diharamkan, kenapa tak boleh, menjelaskan pasal tu lah. Tapi konten dalam bahasa Cina. Okay. Faham. Oh, so maksudnya you buat that kind of content supaya Chinese punya community lebih memahami kenapa orang Islam melarang sesuatu benda, contohnya macam tu lah. Kadang-kadang like Chinese pun tak faham kenapa yang mix ni akan merosakkan kaum dia. Kadang-kadang akan dapat komen like, alah mix tak ada darah Cina pun, merosakkan perkauman je. Wow. Ada orang cakap macam tu Itu daripada orang apa? Orang Cina lah? Orang Cina. Tapi kadang-kadang Cina tu bukan kita punya. Oh, daripada China? Kadang-kadang dekat China, kadang-kadang dekat Singapura. Kan kita boleh nampak dia punya profile daripada mana. Oh, sangat harshnya dia orang punya betul. Toxicity. Tapi I think in terms of toxicity ni dekat semua kaum ada rasanya. Even Malaysia. Kadang-kadang Melayu pula yang cakap kita, kau mana ada darah Melayu? Ada dia komen dekat you? Ada. You tak reply lah? Tak reply. Tapi baca lah kan? Kadang-kadang sakit hati jugalah. Sakit hati cakap je, keluarkan lah video. Kenapa dia tiba-tiba macam nak marah-marah dekat Ain punya video tu? Bukannya Ain cemburu kot. Cemburu Ain comel orang. Ya kot. Mix kan comel. Maybe cemburu. Baby mix. Comel, boleh cakap Cina, Melayu, Kelantan. Kan? Kadang-kadang rasanya dia orang nak attention je. Betul. Saja nak kecam je. Ignore je. Hate comments guys. Kamu lah improve lah. Sekarang tahun 2026, janganlah hate comments. Bukan sama batu. Yalah. Even I pun ada buat podcast ni beberapa lah kan. And hate comments tu sentiasa ada tau. Kita tak boleh tutup lah benda-benda macam tu kan. So it's okay lah kan. Hate comments tu daripada banyak kan kaum apa, Cina ke Melayu. Dua-dua ada.
Kadang-kadang tak Cina, faham Melayu, kenapa diorang India dua. pun ada kan? India tak ada lagi lah. India diam je. Macam hari tu saya ada buat satu episod dengan orang putih. Suami dia orang putih, isteri dia Melayu. Itu pun ada juga hate comments daripada luar negara pun ada. Sebab dia kita bersama dalam bahasa English. So hate comments dia daripada orang luar negara lah. Ada juga. So sekarang ni Aing kan boleh cakap banyak bahasa kan? Taklah banyak sangat. Banyak lah tu. Saya lagi banyak lah. Paling mostly Cina dengan Melayu lah. So Daily life kan Cina Melayu. So lepas ni kalau nak apply kerja senang lah. Betul tak? Betul. Betul. Pernah tak try apply? Rasa dia tu masa tengah ni lah nak sambung belajar. Oh betul. Pernah. Tak pernah kerja lagi lah. Dapat senang je dapat. Tapi sekarang memang susah nak dapat. Maksudnya you ada try apply jugalah kerja? Dulu ada lah. Lepas tu sekarang maybe dah build up social media. Susah nak cari lah. Susah nak dapat. Oh maksudnya you focus on the social media? And then kenapa you nak apply kerja? Why? Rasa bosan. Oh bosan. Nak duit tetap. Faham. So maksudnya dia lebih kepada sekarang ni social media Aing adalah lebih kepada awareness lah. Awareness tentang agama Islam tu macam mana supaya orang Cina tu lebih memahami. I think that is a very good thing. Sama macam CCY punya konsep juga. Ya, betul. Tapi Aing buat konten dalam bahasa Cina kan. Ada orang Melayu marah atau kecam tak? Tak ada. Sebab kadang-kadang akan cakap bahasa Melayu macam nak cakap ajar dia orang bahasa Cina ke macam tu. Nyanyi dalam bahasa Cina ke, nyanyi dalam bahasa Melayu ke. Tapi sekarang acceptance untuk belajar bahasa Cina pun dah tinggi dah. Ramai orang dia berminat. Tapi nak kadang-kadang belajar kan. ramai kan dia macam alah nak bagi duit tak nak lah. Nak free class. Nak free class. Yang saya ada nampak juga yang dia cakap Mandarin class kan yang dekat komen-komen. Entahlah yang tu memang kadang-kadang rasa macam biadab pun ada. Dia komen kat bawah video orang. Nak promosikan dia punya kelas. Kalau nak mempromosikan tu lebih baik usaha diri sendirilah. Tak payahlah nak buat attention ke dekat komen orang lain. Maksudnya kalau nak promosi tu buat cara yang betul lah kan. So macam when you tadi you cakap waktu you cakap Cina tak ada orang Melayu yang hentam sebab selalunya kan orang Melayu ni sentimen dorang dah kuat. Bila contoh dia nampak orang tu orang Malaysia, dia tak pandai bercakap bahasa Malaysia. Dulu adalah bahasa Melayu tapi dia tukarkan kepada bahasa Malaysia. Dia akan macam hentam tau. Dia akan hentam orang. Lagi-lagi kalau you adalah memang nampaknya orang Melayu, pakai tudung, muka macam orang Melayu tapi cakap Cina. Ni kenapa nak prokan Cina ke maksudnya kan? You tak ada orang hentam macam tu Tak ada. Ada pun dekat Trick lah sebab saya punya IG Facebook dengan Trick tu dia ikat sekali. Okay. Jadi video tu akan upload pada masa yang sama. Dekat Trick akan dapat lah orang Melayu yang sensitif. Like macam apa dia? Kau diamlah, darah Cina, kau tak payah cakap apa-apa lah. Macam tapi tu dia lah. yang you buat yang paling yang ada komen macam tu masa bulan puasa. Ada buat video kenapa puasa tak boleh minum air, kenapa tak boleh makan macam tu kan. Tiba-tiba adalah orang Melayu, kau diamlah. Kenapa macam tu? Dah lah buat bulan puasa. I rasa dia lapar sangat kot. Lapar sangat rasanya. Nak makan kameraman kita gelak Dia dah lapar sangat rasanya tu. Lapar sangat rasanya. Dia cemburu kot. Tapi waktu konten yang you cakap tu lah dalam bahasa apa? Bahasa Melayu ke? Bahasa Cina. Dia faham ke? Tak tahu. Ada subtitle tak? Ada subtitle bahasa English kot. Dia faham kot. Oh dia faham lah. So maksudnya dia tak suka lah when you as a nampak macam, sebab I mula-mula nampak I thought kan you macam orang Melayu tapi you cakap bahasa Cina kan, and I thought macam
I rasa maybe akan ramai orang kecam lah. Tapi kalau mix, maybe tak banyak sangat lah. I rasa Tak banyak kan. sangat lah. Dia Okay, macam- mungkin kita tak faham kenapa mereka nak kecam. Mari kita tanya like sayang. Kalau nampak macam ada orang macam Aing, dia try to bagi tahu pasal Islam in a good way. So lebih ramai community orang Cina yang akan faham culture orang Melayu kan. So what do you think? I think apa yang Aing cuba buat dekat social media is a very good thing. Bermaksud sebabkan apa yang saya faham lah kan, dengan based on guest-guest yang kita datang, kita berbincang tentang isu perkauman dekat Malaysia kan. Mostly mereka ni tak faham antara satu sama lain tau. Betul. Disebabkan first dekat Malaysia ni dari segi faktor bahasa. Macam orang Melayu cakap bahasa Melayu, orang Cina cakap bahasa Cina, India cakap bahasa India kan. Jadi akan ada macam dinding untuk kita kenal antara satu sama lain disebabkan bahasa. So apa yang Aing buat, dia bercakap dalam bahasa Cina untuk buangkan dinding tu supaya orang faham tentang agama Islam tu. I think dia, apa yang dia buat ni adalah is a very good thing. Setuju. Guys, tengok Instagram Aing. You guys akan faham apa yang Follow. follow. Apa nama? Aing. Oh, itu ejaan macam mana? AIYING. Nanti cameraman kena letak nama tu. Korang tengok dekat situ, korang akan faham apa yang saya try sampaikan lah. Sebab tu saya ajak Aing untuk hadir sesi interview ataupun podcast pada hari ni adalah kita nak share pasal isu-isu yang berlaku dekat Malaysia ni, betul tak? And about isu yang pasal yang saya cakap tadi tu kan, saya dah pass kat Aing balik. Aing rasa isu perkauman dekat Malaysia ni semakin teruk ataupun macam mana? Kalau dalam sosial rasa macam teruk. Rasa macam teruk. Tapi dekat on reality ni tak teruk sangat lah. So maksudnya orang-orang Malaysia ni fake ke apa? Dia macam ada kadang-kadang dua muka. betul, kadang-kadang tak betul. Kadang-kadang like dia ni betul ke tak? Macam ni. Betul juga. Dia macam ada dua muka kan. Dekat depan-depan tak berani cakap, tapi dekat media sosial, keyboard warrior dia berani bercakap. Sebab orang tak tahu siapa tu. Tapi nampak je muka dia kan. Banyak Sometimes fake sometimes dia akan guna fake Ya. account. Fake account. Kadang-kadang like muka saya ni nampak macam Melayu, kadang-kadang nampak macam Cina. Kalau pakai spek mata. Oh. Akan nampak macam muka ayah lah. Maybe memang betul-betul dah tercampur dengan mak dengan ayah tu. Sekali dekat masa sekolah, ni Melayu kecam lah. Like, diorang tahu kita ni campur tapi diorang cemburu. Diorang akan tiba-tiba cakap, alah darah Cina ni kotor. Dulu adalah, sekarang tak adalah. Sekarang Cina kurang. ni kotor Kenapa dia cakap macam tu? Cemburu kot. Rasanya cemburu rasanya semua. Memang kena tanya orang tu lah kenapa dia cakap macam tu baru tahu. Kenal tak nama dia siapa? Kenal. Siapa nama Aiman Faris ke apa nama? Bukan? Itu nama cameraman kata. Memang opening dia A. A lah. A. Perempuan ke lelaki? A. Laki. Laki. Ni Aiman lah ni. Aiman tak kisah ni Kenal. kan. Aiman banyak nama. Aiman kan. Ni bukan bertuju pada siapa Pasaran. Nama Aiman ni pasaran. Aiman, Alif, Anip, semua AA tu ingat. Ah. Hati-hati sikit nak bercakap. Apa darah Cina ni kotor katanya. Apa lagi yang Aing pernah kena dulu waktu sekolah? Kecaman-kecaman tu. Banyak tak nak ingat dah. Tak nak ingat Kena bully pun ada. Adakah sampai sekarang masih kena bully? Sekarang tak. Masa sekolah rendah sampai ke menengah adalah. Menengah tu sekejap je lah. Pada pendapat Aing, Aing rasa kenapa dia berlaku macam tu dalam Malaysia ni. Dalam Malaysia. Adakah apakah punca dia? Adakah disebabkan Maybe diorang tak berapa faham satu kaum antara lain. Dia tak faham tak faham antara satu sama lain. Tapi even faham pun still berlaku benda tu. Nak cakap diorang cemburu pun ada. Tak betul ke otak tak betul. Otak tak betul. Aduh. So yalah,
you kena case bully, racist daripada sekolah rendah lagi. Tapi bukan ke sekolah rendah tu sekolah yang Cina. sekolah Cina kan? Sekolah Cina. Sekolah Cina. So yang bully tu adalah orang Cina lah. Orang Cina lelaki. Perempuan nama A. Yang tu sebab cerita dia macam ni yang tu kelakar juga. Kita tak suka lelaki tu. Lelaki tu suka kat kita. Perempuan tu suka kat lelaki tu. Okay. Lepas tu dia rasa macam kita ni rampas lelaki tu. Kekasih dia lah. Crush dia. Oh, cinta tiga segi lah ni. Start dari sekolah rendah. Oh, awalnya. Wah. cepat matang budak-budak Gen Z. Aing pergi sekolah nak sekolah ni bukan nak bercinta. Tiba-tiba kena hentam dengan dia kan. Sekolah rendah tak faham lagi bahasa cinta tu apa. Cinta monyet je tu. Aduh, macam-macam lah. Apa tu? Tapi budak Gen Z memang cepat matang. Gen Z Aing Gen Z ke Gen Z 04. 04. Oh, Oh iya, cameraman ni. banyak juga yang kita kenal 04. Yalah. Ada tu kita ada interview pun 04 kak? Yes. Exactly same Same. Sama 04. 3 orang 04. Sayang 06. Still a baby lah kan. Saya lagi muda dari 06 dah Aing. 20 dah tahun ni. 06 pun dah 20 dah tahun Betul. ni. Okay Aing, tadi Aing dah cerita pasal you punya story, background, sekolah. Dekat universiti dah habis. Aing ada sambung belajar dekat universiti tak ada? Lepas Ada. habis sekolah Poli. Lepas tu yang Aing kata nak masuk sambung belajar lagi, ambil apa, degree ke diploma ke apa? Diploma. Sebab masa tu saya macam ni cerita sebab kita orang kan SPM lambat. Lepas tu berhenti sekejap lah duduk rehat nak honeymoon. Kita ni nak honeymoon kan stres. SPM kan stres nak honeymoon sekejap. Lepas tu dapat tawaran daripada poli sebenarnya dah lambat. Baru tahu dapat daripada tahun tu tapi saya tak pergi. Lepas tu saya sambung dekat KK lah. Sambung KK College Community dekat Ulu Langat tu. Lepas tu baru transfer Politeknik tahun ni. So, apa cita-cita Aing in the future? Nak jadi apa? Sebagai orang apa? Business woman. Business woman. Bukan nak jadi ahli politik lah, membetulkan balik Tak nak Malaysia jadi ahli punya politik. perkauman ni. Nanti dah pernah tengok cerita Polong? Belum. Nanti jadi Polong cari saya kan. Sen tu tak cerita apa tu? Tak tahu. Dia cerita pasal benda kisah benar kan benda tu kan? Inspirasikan lah. Dia Air dengar dia punya teaser je lah yang seorang perempuan ni. Dia masuk dalam bidang politik kan. Lepas tu dia dibunuh. Dia seorang media yang Mona Fendi bunuh, si Maria Hadi bunuh orang politik. I think we need to watch that movie that lah. kan. Okay, boleh. Maybe esok ke lusa kita kena watch lah that movie. Kalau takut tu Dekat kena standby lah. Ada dekat sinema. Banyak jam scare kan diorang cakap kan? Banyak yang tak takut hantu pun boleh takut. So maksudnya diorang nak sampaikan cerita tu pasal cerita seram ke ataupun cerita kisah Politician. Ya, kisah ni. Dia banyak kisah. Dia macam dia nak bagi satu pelajaran dalam cerita tu sebenarnya. Dalam cerita tu banyak pelajaran lah sebenarnya. Bagus juga. Bagus juga. Okay, tak apa, nanti kita tengok. So nak jadi business woman lah. Business woman dengan apa yang Aing ambil sebagai course tu sama lah. Jadi business apa semualah. And your parents still bekerja? Yes. Bekerja lah. Tak ada business? Mak ada business. Mak ada business? Mak buat business apa? Dekat Sungai Chua tu kilang rumah mak. Maksudnya saya duduk dekat kilang tapi atas tu rumah. Sebab kita orang kan 4 perempuan, masa ayah buat hal tu terus datang ke sini duduk lah. Okay. Mak jual apa? Mak jual apa? Mak kilang kan? Mak jual kek-kek. Buat kek. So kalau macam orang nak tempah sekarang boleh order lah. Guys, siapa yang nak buat kek boleh tempah dengan Mak Aing. Dia kek apa? Dia ada kek batik, kek cheese. Apa tu panggil? Cheese coat. Cheese coat pun ada. Nak kek macam apa, secret recipe pun ada.
Wow. So, patutlah diinspirasikan oleh Mak mak saya dia lah. Mak saya buat tak manis sangat. Boleh. Ramai Cina beli. Sebab Hmm. Cina dia kan tak suka manis sangat. Yes, tak Betul. suka manis. Dengan anak-anak dia pun tak berapa suka manis. Oh. So kita dah kenal sebanyak, bukan sebanyak, memang banyak pasal lain. Background, sekolah, pasal Maybe family. mak saya akan buat pakcang. Pacang Zongzi. Oh. Mak saya pandai buat. Halal version. Wow. Beli guys cameraman tolong beli jangan senyum-senyum saja. Nanti beli lah. Saya pun suka makan nasi pulut. Tu sedap, tu sedap. Wow. Okay. Sebab dah nak buat festival. Dia apa benda tu, makanan tu apa yang macam Nasi apa? pulut. Nasi pulut Tapi dengan dia ada lauk sikit lah kat dalam kan. Ada telur masin macam tu lah. Sedap. Itu adalah kuih orang Cina. Kuih pulut orang Cina. Yes. Kuih pulut Traditional orang Cina. food from China. Oh, your mum, so basically dia punya expertise adalah buat kuih orang Cina. Kuih orang Cina pun boleh, kuih orang Melayu pun Macam boleh. kari pap, apa semua tu pun dia boleh buat lah. Kari pap, kuih lapis, apa semua tu boleh buat jugalah. Kuih kari pap mak saya sedap. Sebab rasa Kelantan punya kari pap dia tak sama dengan KL punya rasa. So kalau nak beli tu dekat mana? Kalau orang nak beli? Dekat Sungai Chuang? Tak, kadang-kadang tengok mak kalau ada lagi satu business tu mall polishing. Macam kita buat satu mall tu, kalau kita nak bagi dia leaching, polishkan dia. Baru keluarkan macam meja produk ni. Baru keluarkan. Polish bagi dia licin. Kan macam kita buat perkilangan polish ni, nak keluarkan benda-benda ni, dia ada meja lah. Dia ada dia punya pembuatan macam mana keluar dia punya design. Pasal design dia dah keluar macam satu mall tu, dia akan nak polishkan dia jadi licin, baru dikeluarkan kepada jadi meja. Oh, so your mum also boleh buat tu juga. Oh, so ada dua business lah. Satu makanan, satu lagi untuk licinkan barang-barang peralatan furniture ni Wow. Niat saya buat social media pun sebab nak tolong mak juga. Promosi. Mak kata dia punya cita-cita nak buat food truck. Ada makanan Melayu, Cina, kuih-kuih, kek macam tu lah. Oh. Saya rasa orang Kelantan kan pandai buat bisnes lah. Ya ke? Tapi I bukan orang Kelantan. Bisnes pun Saya hebat. orang Kelantan. Itu orang macam mana? lain macam punya bunyi itu. Sentimental orang Kelantan je guys. Saya orang Selangor kan? Oh, Selangor. Saya Selangor. Selangor kita itu kan itu Kelantan Selangor. Tak adalah, tapi betul lah juga sebab kan mostly dekat Malaysia ni yang famous yang membuat perniagaan pun orang Kelantan kan. Kelantan, Pulau Pinang. Usahawan. Usahawan orang Kelantan. Okay, so Aing, tadi dah sembang-sembang pasal topik you punya background, kerjaya, your future. I nak patah balik kepada topik tentang isu yang berbangkit dekat Malaysia ni. Iaitu tentang bahasa. Sebab I invite you because you pandai bercakap berbilang bangsa ataupun berbilang bahasa lah. What do you think kalau let's say lah ada orang Cina Malaysian yang tak pandai cakap bahasa Malaysia? Bahasa Melayu. Yes. Nak cakap dia dipermalukan taklah sangat sebab dia punya ibu language dia Cina. Tapi kena belajar juga sebab kita dekat Malaysia majoriti orang Melayu lah. So prefer belajar, mau tak belajar sebab lebih, kalau nak kerja lebih banyak, nak lebih okey, belajar. Boleh ke international. So benda tu tak penting lah bagi Aing. Tak berapa penting sah. Ya ke? Bukan orang cakap you are Malaysian, you should know the national language. Ni dah orang putih. Tapi ada korang kena tahu bahasa ibunda. tapi ada English. English bukan international language. Sebab majoriti kawan-kawan pun banyak kan Melayu pun cakap bahasa English banyak. Yeah. Jadi macam dah terlalu mix lah. Terlalu mix dah. How about sayang? What do you think? Kalau saya Dah keluar. macam terbiasa dah. Ya. Kalau saya keluar kan, saya memang akan cakap BM. Tapi sometimes true apa yang Ain cakapkan. Mereka akan reply saya dalam bahasa English. Okay, mungkin sebab mereka nampak saya Cina kot. Tapi
dalam social media mereka kata lebih baik kita semua cakap dalam bahasa kebangsaan kan. So dia macam ada lain sikit lah dari social media dengan reality macam tu. I rasa kan bahasa kebangsaan yang sebenarnya adalah bahasa baku tau. Apakah anda makan pada hari ini, Ai? Bagaimana anda rasa? Bagaimanakah kalian rasa? Macam semalam kan. Semalam. Itu presentation tu. Yeah, at the end of the day, you will not get the... Sebab kadang-kadang kalau nak cakap bahasa Malaysia, kadang-kadang orang campur sekali. Dia aku nak pergi makan kopi tu lah, aku nak pergi minum kopi tu lah, tiba-tiba cakap bahasa Melayu. So sebenarnya bahasa Malaysia ni bahasa baku lah kan? Betul tak? Sepatutnya. It should be bahasa Melayu, bukan bahasa kalau yang dah campur-campur itu dah panggil bahasa pasar. That is not bahasa Malaysia. Bahasa rojak. So maksudnya kalau you want orang bercakap bahasa Malaysia, dia kena cakap bahasa baku. Anda pergi manakah pada hari ini yang Sudahkah anda makan? Sahabat? Dia tak boleh cakap, sekolah rendah. you pergi you dah bahasa English. Macam sekolah rendah kita kan belajar benda tu. Ya. Bilakah kamu nak pergi? Bilakah? Betul. Pergi mana Yeah, even tapi dekat masa kita nak borak dengan kawan, mana ada kita guna macam tu. Betul, itulah Tiba masalahnya. kita aku, kau, you, I. Ya, dia dah mix banyak bahasa. Itu pun bukan original bahasa Malaysia. Tapi bila dia cakap macam tu dan orang lain tak cakap bahasa Malaysia, dia akan marah. Padahal dia pun tak cakap bahasa Malaysia yang bahasa baku yang sebenarnya tu. Yeah. Macam dekat That's komen the problem. tiba-tiba dia cakap kena cakap bahasa Malaysia, tapi mana ada tiba ada I kat situ, you kat belakang. Yes guys. Dengar Jadi tu jadi korang rasa penting tak? Korang pun tak cakap habis dengan bahasa kena Melayu. cakap bahasa Malaysia. Adakah anda rasa anda seorang yang sangat mementingkan? Faham tak? So sekarang dah, I think it will never lah. Dekat Malaysia ni dia takkan jadi satu orang takkan cakap lah bahasa macam tapi tu. rasanya kalau macam basic bahasa Melayu tu mesti penting lah juga. Penting macam lah. nak pergi beli tapau, nak makan mama, nak bungkus. Penting lah juga. Betul. Macam kita nak naik Grab kan, kadang-kadang dapat abang Grab. Kalau abang Grab tu tak faham English, tak faham Cina, kita kena mostly bahasa Melayu lah. Kena cakap lah basic tu mesti ada. I rasa kita kena tukar lah. Bahasa Melayu tu adalah mix antara semua. You, I, jom kan. Tapau bahasa Cina kan. Masukkan tapau Cina kan. Tak apa. Kadang-kadang Melayu pun guna tapau. Tapau kan. Tak apalah, tapau je lah. So itu Kak tapau je lah. I think that one should be bahasa Melayu. Bahasa Malaysia tu sepatutnya adalah bahasa yang baku tu. It should be like that supaya orang Macam faham. dulu macam sama Kesultanan Melayu Melaka kan guna beta, Patik. patik. Hamba sebenarnya rasa sangat gembira. Betul dulu memang guna macam ni. Mana ada UI? Benar sekali. Kalau macam itu, apakah pandangan I kalau orang Cina yang tak boleh cakap bahasa Cina? Pernah tak jumpa? Banana. Banana. Pernah Aina ada jumpa? tak jumpa Ada kawan banana lah? kawan. Ada. What do you think about that? Mempemalukan. Lebih memalukan. Tak tahu sebab dia punya sebab ibu language kita mesti kena tahu. Macam ayah saya cakap, awak Cina. Maksudnya bahasa Cina tu jangan ditinggalkan. Penting. Macam mak pun kadang-kadang cakap bahasa Melayu pun penting. Sebab tu identiti kita. Bahasa Melayu kita, bahasa Cina mestilah kena tahu. Walaupun tak tahu pun mesti basic juga lah kena tahu. So I ada rasa macam kadang-kadang ada tersoal-soal tak, kenapa saya yang kena belajar dua-dua sebab saya separuh Cina, separuh Melayu. So dua-dua saya kena fase. Ada rasa macam tak fair, rasa macam burden tak? Tak Rasa ada, happy. suka. Rasa happy je. Rasa happy semua budaya tradisional Melayu ke Cina pun dapat tahu sekaligus dalam dunia kita ni, dunia I ni, boleh tahu pasal budaya Cina, budaya Melayu. Cakap bahasa Cina, cakap bahasa Melayu, but is a more talent lah dalam hidup ni.
So dah more dah colours ni lah, also. ya. More colours. interesting Tak ada rasa also. terbeban lah. Yeah. Tak. Tapi I rasa lagi bagus sebenarnya sebab kan ada orang yang akan anggap kenapa aku dilahirkan sebagai orang yang mix, not pure Malay or pure Chinese. Tapi ada juga orang akan fikir macam aing, grateful sebab you half Malay half Chinese, so you boleh belajar budaya Melayu, budaya Cina dua-dua kan. Bestnya angpau pun boleh ambil 2 kali setahun. You all pun boleh mah. Ya, memang You Betul. all pun Sebab boleh mah. saya rasa kan kita jarang bagi tahu, tapi in reality saya dengan saya memang quite interesting lah sebab kita selalu share sesama sendiri kan. Culture yang lain, lagi banyak topik yang kita boleh. Betul. I think when you Talk about. when in terms of mixed marriage ni, you will automatically you akan belajar dia punya Tapi, bangsa dan juga agama tau. Tapi kalau masa kahwin tak ada ditimbul pasal hal keluarga ke, Hal keluarga maksudnya like ada pergaduhan tak? untuk kami buat masa sekarang ni tak dulu waktu mula-mula nak berkahwin tu tak adalah, tak ada isu timbul family tak terima ke tak. Maksudnya family pun Family, okey lah. yes, family okay. Tapi ada juga dengar dari segi side-side macam kawan saya kan yang kahwin mix ni, family tak terima, ada juga. Even dekat social media pun saya ada baru baca artikel dia nak berkahwin dengan perempuan Cina, lelaki suami tak boleh terima, lelaki family perempuan pun tak boleh terima untuk berkahwin mix ni. Ada juga. So alhamdulillah kami berdua sangat bersyukur. Family tak ada memberi satu bebanan yang sangat tinggi lah. Okey lah. Alhamdulillah lah. But apa yang saya nampak dekat sini, contoh kalau berkahwin mix ni, first sekali yang perbezaan adalah makanan lah. Makanan orang Melayu berbeza, makanan orang Cina tu berbeza. Contohnya macam family my wife ni, diorang suka jenis makanan-makanan yang sup, ada banyak sup tau. And ada sup herbal, sup apa kan? Suka lah. Oh, you suka Suka. I tak suka. I don't like sebab dia ada bau herba dia tu tau. Taste Herbs bud tu kuat. Cina lah. Tapi dia punya I sayang Penis punya Mama I love you ma. Sebab dia sangat memahami. Kalau I datang rumah Mama, dia akan bawa, dia masak 2 sup. Satu sup herba untuk Penny, satu lagi kadang sup ayam, sup kari untuk I. So I love you ma. Good. Kan. You know ABC soup. Ya, ABC. Soup ABC kan. 那个好吃 好吃 sedap, sedap. Then to make Daniel lebih suka kan, lebih boleh accept soup tu, dia akan buat macam, dia akan masukkan apa? Asam tu. I don't know, tapi yang penting Mama punya dia buat masakan ABC macam sedap lah. ada rasa tom yum sikit. Ya, ABC. Tapi is ABC soup. Betul. So masakan tu, kalau sesiapa lah yang nak kahwin mix ni kan, you guys kena get ready dengan first masakan, kena terima you ada half punya budaya tu, dan you punya ada half budaya tu pun kena terima masakan Melayu tu. Betul-betul tak, jangan cakap apa, komen. Alah tak boleh makan babi. Tak boleh makan babi lah, nanti tak boleh minum arak. Benda tu je pun ada ayam, lembu lagi kan, kambing. Betul. Yeah. Sebab tu, at the end of the day, you sebelum nak berkahwin tu, I think you need to discuss banyak conversation lah, sebab kan sangat-sangat berbeza kan. Tapi I rasa Aing dibesarkan cara Islam lah. Cara yang Islam, taat pada perintah agama semua tu lah. Tapi mak cakap mostly kena solat. Tak boleh minum arak, puasa. Benda yang kena buat tu kena buat lah. Benda tak boleh lah. So macam cousin, Ain pun ada cousin kan, cousin ada. Chinese lah. Diorang tak ada macam ajak keluar pergi minum ke, tak ada lah. Tak ada. Diorang respect lah. I think because of Malaysia kot. Malaysia masih Yes. tahu dia punya pantang larang tu Understanding. lah, I think. So itulah, nak tanya juga satu lagi soalan dekat Aing. Apa yang Aing rasakan macam orang Melayu? Tadi kan Aing buat satu video yang mana cakap bahasa Cina untuk bagi tahu orang Cina faham lebih tentang orang Melayu dan agama Islam. Sekarang ni orang Melayu pula. Apa yang Aing rasa orang Melayu kena faham tentang budaya Cina? Tentang kenapa masa festival hantu, kenapa orang Cina tak keluar. Pasal hantu tu. Okay. Kenapa ada Mooncake Festival. Right. Kenapa ada Raya Cina. Maksudnya orang Melayu kena lebih tahu pasal benda tu lah.
Oh, dan Kadang-kadang semua diorang air pun ni tak faham kenapa pergi hotel ketuk pintu. Diorang tak tahu. ya. Ha. Sebelum masuk hotel tu kena ketuk pintu. So Aing ada buat konten pasal ini semua. Ada. Oh, interesting. So bagi siapa yang nak tahu, boleh lah pergi Betul. tengok Aing punya social media kan. Dan apa yang orang Cina yang Aing rasa orang Cina boleh belajar daripada budaya Melayu. Like cara pemakanan, cara pemakaian, dengan adab-adab orang Melayu tu macam mana. Kadang-kadang Cina pun interesting about kenapa Melayu dekat tempat kerja nampak malas. Diorang akan tanya, kenapa selalu Melayu ni suka cuti je, MC banyak. Ada juga yang tanya macam tu. Adakah itu sebabkan memang sifat orang Melayu ni seorang yang pemalas? Ada orang cakap macam tu, ada orang tanya juga macam tu. Maksudnya dia buat satu statement, orang Melayu ni, semua orang Melayu pemalas lah, macam tu lah. Tapi bukan semua lah. Memang bukan semua. Ada yang rajin, ada yang tak. Tapi maybe dia nampak kebanyakannya malas kot. Ya kot, maybe dia punya company tu dapat pekerja yang malas. Faham. Tapi bukan semua sebab dekat sini kita dah ada 2 yang rajin kerja. Rajin tak baby? Rajin? Ya ke? Bukan malas ke? Tak adalah. Tak adalah. Rajin. Kadang-kadang kerja sampai 3-4 pagi. Betul. Wah, rajin. Ya. Rajin. Tapi kalau datang mood malas tu malas jugalah kan? Malas. Kan? Malas jugalah. Malas terus work from home lah. Apa dia? Malas terus work from home lah. Itulah masalahnya tu. So, Aing, you ramai kawan Cina ke ramai kawan Melayu? Kawan Cina. Kawan Cina ramai? Oh. You sekarang dah ada satu kawan Cina? You dah ada satu kawan Melayu? Dah tambah? So Aing lebih suka cakap bahasa Cina. Yeah. Lebih dapat express yourself ke macam? Bukan orang cakap? 等下观众不会听。可能会有华人的观众欸。 Ya loh. Kau nak tuan, main tuan. Tak apa, nanti kahwin makin lama, lebih panjang masa perkahwinan tu nanti Rasanya lebih takut. faham. Apa dia? Faham. Takut. Takut. Tapi faham tu boleh tak? Faham rasanya boleh. Ya, mungkin dia pura-pura tak faham. Takut Sebab kita mak saya gossip boleh. pasal dia. Sebab tu kita kena interview Mak Ain pula. Betul? I nak belajar. Okay, Mak Ain macam mana boleh cakap faham bahasa Cina kan? I try belajar. Tapi agak susah lah dia punya. Sebab dia waktu I mula masuk kelas kan, dia ada macam ni. Allah Akbar. Ada 4 huruf A saja, ada 4. Dia punya Dulu tu. masa sekolah rendah dia periksa dah benda ni. Ni Ti Isen tu benda ada ajar I lah. have no idea. So I ni adalah dah lah seorang yang pemalas. Otaknya pun lembab juga kan, macam snail. So waktu tu nak hafal satu tu kan, cikgu tu cakap lah buat video. Apa yang atas tu apa panggil kau macam ni? A dia tu, lepas tu dia macam ni kan. Kena tanya Aing. Apa ni? Sang. Apa sebutan dia tu? Dia tak You pun tak tahu dia ke tak apa? boleh cakap macam tu. Macam I. Kita cakap I lah. Okay. I. I. Macam kita nyanyi. Okay. Kita nyanyi kan do re mi fa. So dia Ah. macam tu je. Do kat sini, re kat sana. Mi dia macam ada 3 suara, dia tarik Ya. macam tu. Dia macam mi macam tu. Kalau lagi satu macam tu dia turun ke bawah. Mi. 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 So betul. ada 4 tau. I belajar kan. Ah. I hafal sampai A je. Itu pun sampai sekarang pun dah lupa dah. Yang huruf A tu. Ada macam ada macam gitu lah. I tak tahulah. Maybe lah A kan. Dia macam do re mi. Ya. So Dia turun. Do bila re mi turun balik tu. nak hafal tu I siap beli buku, masuk kelas kan. Tak faham-faham. Dan kenapa Kadang-kadang tak payah complicated? tengok tu tak apa Ya. sebenarnya. Kenapa complicated is sebab dia setiap tone dia ada maksud dia yang lain-lain. Betul. Sangat-sangat betul. Tapi I rasa kalau betul-betul you put you punya jiwa untuk faham, belajar, I think boleh je. Sebab I tak put jiwa I je kan. Tu masalah dia. Sebab saya boleh cakap BM. Betul. Cuba saya tak boleh cakap kan. I Kalau memang saya tak boleh cakap BM, saya rasa saya yang akan Tak faham lah. takkan faham lah. Tak apa ada English. Ada English. Betul. At the end of the day. Tapi perlu jugalah. I rasa perlu jugalah. Sebab Sebab basic tu mesti ada. sebab Sebab masalah basic penting. Kalau Yep. tak tahu cakap kalau tak tahu cakap macam mana pun basic mesti ada. Penting.
Basic salah satu, tapi salah satu lagi based on my experience kan. Macam contoh, kalau I berjumpa dengan my wife punya family, mostly diorang akan cakap Chinese. So bila diorang cakap Chinese, I tak faham. Dia akan jadi macam communication tu akan nak kena explain lah kan. Dia macam Like ada tersasar kat situ. tapi I bersyukur lah my wife punya family diorang bercakap and then diorang akan dia ni lah kan kita cakap bahasa Melayu. Diorang macam tu lah. Tapi I of course lah I also need to do my part untuk belajar jugalah macam tu. Sebab kita orang kalau cakap family ni, tempat mak ni kita orang panggil waipo. Waipo. Walaupun kita panggil ni nenek. Yeah. Tapi tu waipo. Kalau nenek kan, kalau nenek betul-betul ikut ayah kan, tu popo. Yes. Waipo tu apa? Apa tu waipo? Waipo tu nenek. Nenek sebelah mak. Disebutannya waipo gitulah. Oh tak panggil mama. Tak panggil. Panggil waipo. Panggil waipo. Pak Aing punya mak nenek ialah orang Melayu kan? Nenek orang, rasa nenek campur Thailand. Wah. Banyak dia Jadi punya mak campur banyak Thailand. banyak mix. Aing punya mak mesti sangat cantik. Tapi mak tak pandai cakap Thailand. Tak pandai cakap Thailand. Dia kena belajar dengan saya lah. Saya pandai. So saya rasa ingin tahulah, Aing akan berkahwin dengan orang Cina ke orang Melayu ke Jodoh tapi atau nak lain-lain? Cina. Tapi nak Cina jodoh. Nak orang Cina lah. Tapi nak orang Cina jodoh tangan Tuhan kan. Dia suka orang Cina kan. So orang Melayu tu jangan sedih. Cameraman jangan sedih Nak orang Cina lah. Maksudnya Malaysia Cina ke Malaysia China? Malaysia Cina. Malaysia China. Malaysia Kenapa? China? Ya. Malaysia China. Malaysia Cina atau Malaysia China. Mainland China. Apalah aku punya bahasa ni kan. Malaysia Cina. Malaysia China Mainland lah. China janganlah jauh sangat, tak nak lah. Kenapa nak orang Cina? Why? Apa yang you suka sangat dekat orang Cina tu? Mata cowok cantik ke? Putih. Dia tak suka orang macam saya dah. Tan lah. Siapa yang gelap-gelap tu dah lah, janganlah. Tapi boleh je cucuk. Hari tu kita buat interview dengan doktor, dia kata boleh putih. Jodoh di tangan Allah. Kita tak tahu. Tapi ciri-ciri dia tu Cina sebab dia putih. Tu je. Sebab Tinggi. dia putih. Kalau pendek tak apa? Putih, tinggi, handsome lah. Pernah jumpa tak? Pernah jumpa kawan-kawan banyak. Walaupun ex. Walaupun ex Cina lah. Ex Cina? Aing punya ex-boyfriend Cina. Pernah ada ex-boyfriend Melayu? So semua Cina atau Cina? Seorang je. Seorang je? Ingatkan banyak. Inilah tanya macam banyak pula. Seorang je ex-boyfriend Cina? Kita ni setia orangnya. Kenapa you putus dengan dia? Ya. Dia curang. Dengan amoy yang lain lah? Amoy yang lain. Dia curang. Inilah masalah dia dengan orang Cina. Orang Melayu pun ada kan, orang Melayu seorang yang setia. Tapi kan kalau ikut sebab campur kan, orang Melayu ke Cina pun dia punya kecurangan, dia punya bad attitude daripada kecurangan ni kan, setia kan, lain-lain tau. Maksudnya? Lain-lain. Macam mana you tahu you cuma ada boyfriend, like ex-boyfriend Cina je, Melayu tak ada lagi? Apa tu panggil apa tu? Ada crush orang Melayu jugalah. Okay. Dia Melayu tu pun suka kat kita tapi ada girlfriend. Itu lagi teruk lah. Lagi teruk lah. lah. Dapat yang Melayu pun teruk macam tu lah. Tak tahu kenapa. So maksudnya you punya statement orang Melayu punya tahap kecurangan tu lagi teruk daripada orang Cina ke apa? Memang betul. Tapi yang suka kat saya ni Melayu, majoriti Melayu kan, kadang-kadang ghost saya. Kadang-kadang dia suka. Dia dah confess. Lepas tu tapi dalam satu masa tu dia ada girlfriend. Ada 2-3 girlfriend. Wah. Orang Melayu. Isi kota. Nak isi kota. Dia confess macam mana? Dia confess macam ni lah. Wah, I ni aing gitu. Orang Melayu ni kita tahulah. Cameraman macam biasa je. Kalau paling nak belajar apa yang paling susah ni hemai.
Ni Hang Mei. Ni Hame Wasihani. Apa Oh, maksudnya panjang sikit lah. Awak sangat cantik, saya suka awak. Ni Han Mei. Hmm. Oh, so maksudnya orang Melayu, tapi yang orang Cina mostly yang nak kenal, ada crush, bagi tahu aing dia tak ada Tak ada. girlfriend. Orang Cina malu-malu lah. Aduh ai, Orang kenapa Cina ni geng-geng malu-malu. Melayu ni? Aduh, malulah saya. Orang Cina malu-malu. Tapi orang Melayu brutal lah, dia ada girlfriend 2-3, dia hantam Tapi ada kot yang setia-setia tu, tapi dah tersuruk kot. tak perlu nak cakap. Introvert, Dia tak tersorok, dia dekat depan Rasanya setia dia selalunya introvert. Introvert ke? Tak tahu. Tak ada extrovert. saya Tapi extrovert apa yang Ain cakap tu, Ambivert. sifat-sifatnya di sini lah. Ya ke? Yelah, make sense juga. Maybe because of ajaran agama, maybe kemungkinan sebabkan kan orang Islam kan boleh cakap boleh kahwin 4. So dia gunakan Pasal ni kan ada juga lagi. Tak apa, aku boleh kahwin 4. oh yo. Belum kahwin yang first, dah cakap nak kahwin 4 Jadi aku Siapalah tu? Seram. Jadi aku boleh Nama dia start dengan huruf apa tu? nama Huruf alfabet nama dia. pasaran juga. Nama pasaran juga. Nama pasaran? Tak apa, bagi huruf je. A, B, C. W kat depan. W. Sekejap. Wahid lah ni. W ada Wahab D ke? kat belakang. Wazi ke? Wazi. Awak dah tengok. Ni A pun ada. huruf W ni nakal-nakal A korang pun jangan. ada. A pun ada. A pun ada ah? A Oh, saya tahu. W F. W tu ialah 1. Kau ni pandai je saya. Petik nama orang. Tapi yelah, tak boleh lah guys. Korang ni belum berkahwin lagi dah terus nak kahwin 4. Tak tahu asal Maybe kenapa. Gen Z sekarang ni cepat matang lah. Yalah, dia terus hentam orang panggil tu rahsia buka terus sub 4 kahwin kan kuartal tu. Dia Macam tu. Tak apa, jodoh tu di tangan aku, bukan di tangan Allah. Terus turn off lah orang kan. Tak boleh lah macam tu. At the end of the day, kenal lah dulu sifat orang tu kan. Tapi ya, betul make sense juga sebab I pun perasan mostly orang-orang Melayu ni Sekarang macam ni kan. perangai dia macam ni. Nak Tapi kahwin memang 4. banyak kalau yang setia, rajin. Ada tapi tak ramai lah. Semuanya Sekarang dah tak taken. ramai. Semuanya dah berkahwin macam saya lah. Macam cameraman ke kan. Setia. Cameraman tunjuk diri dia. Aduh. Tapi majoriti yang setia ni, Ah. dia ada satu identiti rajin. Introvert ataupun ambivert lah. Macam tu. Tahu tak Kadang-kadang kenapa? tiba-tiba hyper kat situ. Kenapa dia rajin, dia lebih setia? Sebab fokus dia bukan fokus Dekat perempuan lain, dia fokus dekat dia punya pekerjaan tu. Dia fokus dekat Tapi tempat masalahnya yang I tak rajin. betul. Tak dia cakap rajin. Tak dia cakap rajin. Apa tak cakap? Rajin. Kadang-kadang rajin, kadang-kadang malas lah. Reverse back. Cut je dah. Betul jugalah, make sense lah. Dia punya ciri-ciri tu kan. Tapi at the end of the day, nak cari seseorang yang betul-betul setia tu tak senang juga. Tak senang. Apa orang Melayu sekarang kata, lelaki yang setia dah pupus dekat threads. Tu dia cakap, lelaki sekarang ni pupus lah, yang setia-setia ni tak tahu hilang mana. Melayu sendiri pun boleh cakap macam tu. Tapi perempuan pun sama juga kan. Perempuan pun sama juga. Perempuan kawan-kawan saya yang How Melayu. about perempuan? You kan ada kawan Melayu juga kan dengan kawan Cina. How about kawan perempuan dengan Cina? Which one yang selalu suka curang? Cina ke Melayu? Melayu. Melayu juga Kawan Cina saya taklah curang sangat. Dia akan setia. Oh, macam sayang lah. Setia seorang. Cina kebanyakan setia lah. Kalau laki dia curang, dia akan terus putus. Dia akan terus cerai. Tak ada chance. Takkan berbalik. Oh, tak ada second chance lah. Tapi Kalau Melayu orang ada second chance tau. Second chance, third chance memang ada. Tak tahu kenapa. I think that is why lelaki Cina pun takut nak buat mistake kan. Tak kisahlah lelaki kau perempuan pun takut kalau dah buat mistake ni tak ada second chance ni. Betul. Sebab I think if you dah buat sesuatu benda yang macam tu kan, dah curang, untuk ubah perangai tu tak senang. Sebab for me, perangai seseorang tu dia ada sifatnya tu daripada kecil tau. Daripada lahir selalunya. Dia ada jin. Yes, selalunya lah. Untuk ubah seseorang tu hanya Tuhan saja yang boleh ubah. Kan? Kalau kita asal-asal bagi peluang agak susah, kecuali kalau dia betul-betul dah kena
terduduk, terhimpit dekat dunia ni, baru dia akan ubah. Tapi agak mustahil lah. Maybe 5%, 10%. Tapi kalau perangai dia kaki perempuan kan, daripada dulu sampai ke hujung lah kaki perempuan. Itu lah. Yeah. So tadi dah sembang pasal ciri-ciri lelaki Cina. Idaman tinggi dan putih. Kalau Cina hitam tak boleh ya. Gaji. Berapa lelaki tu punya gaji kalau nak kahwin dengan Ai? Kaya. Kaya berapa? Mesti ada certain amount. Berapa Kaya. gaji? Beribu. Terima kasih. Ha? Beribu lah. Tengok. Beribu berapa? 1,000? Cannot expect lah. Cannot expect. Dia boleh tanggung diri sendiri. Dia boleh tanggung kita. Okay. Macam tu lah. 1,000 boleh Boleh lah. 1,000 boleh Boleh lah. Betul lah? Boleh lah. Boleh lah. Pergi cari lain lah. Boleh lah. Boleh lah. Perempuan kena independen lah. Perempuan kena independen. So kalau gaji lelaki tu 1,000, you kena bekerja. Saya pun kena pergi kerja. Okay. Kalau lelaki tu punya gaji 5,000, you kena bekerja tak? Kena. Kena juga. Saya rasa perempuan sekarang ni perlu independen lah. Kena kerja lah. Takut kalau if one day lelaki tu kalau setia macam mana, tiba-tiba curang enggak, nak survive macam mana? Rasanya adalah satu kerja yang untuk perempuan tanggung diri sendiri. Jangan berharap sangat dengan lelaki lah. Wah, macam tu. good mindset Yes. Good mindset So Aing tak nak macam contohnya duduk rumah chill-chill. Tak nak. Tak suka lah. Independent lah. Faham. Very good mindset. Sekarang Aing single ke berpunya? Single. Available ke ataupun belum lagi? Tak nak. Single lagi. but not available. Single but not available. Tak nak cari, nak nak fokus belajar kepada dulu. ni lah. Kerjaya lah. So guys, tak boleh lah nanti dulu bagi dia fokus kerjaya. So Aing punya plan apa in the future? Sekarang ni nak sama belajar. Lepas tu nak berkahwin, ada target ke umur berapa? Tak ada target. Tak rasa nak kahwin lagi. Tapi tak ada macam target. Tak ada. Tak ada. Tak rasa nak kahwin lagi. Wah, pelik Selalunya kalau orang perempuan bukan ada ni ke? Oh, Muda Melayu kan lagi cepat nak rasa kahwin kan. Tak rasa. Tak ada Walaupun you half Melayu tak ada. Tak ada. So maksudnya banyak 70% darah daging Cina. I wanted to Darah say daging that. Cina. Tak ada. Sebab I perasan Orang orang pun nak pro- jadi macam orang Cina kan. I rasa sebab kan orang perempuan Cina ni dia punya nak berkahwin tu lambat tau. Kalau orang Melayu, dia dah kalau umur 25 tak kahwin ni susah lah. Out of the market. Orang Cina tak apa, tak kahwin tak apa. Ada duit sendiri lagi best. Macam tu. Tapi memang betul kan. In reality nowadays, untuk masa sekarang memang lah sebab I think maybe because why this thing happen because of banyak lelaki dekat social media curang, dekat situ social curang. media curang dan dekat reality curang. Dia show yang real value of man tu dah tak wujud. So bila dah tak wujud, perempuan ni terpaksa. Bukan tak wujud, dah kahwin. Dah kahwin, curang kan. So real value of the man macam saya ni dah tak wujud. So perempuan ni dia terpaksa apa tau? Dia terpaksa independent sebabkan dia takut if laki tu buat macam tu, at least dia ada backup. But if let's say the whole world semua lelaki macam saya, Susah nak cari mana Mana tengok mata ni. Rasanya semua perempuan boleh je chill-chill di luar sana. Ya doh mana doh. Kameraman asyik gelak je lah dekat saya. Ya doh mana doh. Tak ada pun. Yeah, I think that's also one of the bigger factor kot sayang kan. Betul tak? One of the bigger factor. Maksudnya ramai perempuan nak jadi independent sebabkan lelaki tak jalankan tanggungjawab be a man lah. Yeah. Sebab lelaki ni sepatutnya sifat lelaki ni dia should be provider. Dia should be provide dari segi wang ringgit, tempat tinggal, pakaian, minuman, rumah yang selesa, selamat, should provide all of these thing tau. Tapi bila diorang tak boleh provide benda ni, apa yang dia fikir cuma nak kahwin 2, nak kahwin 3, nak kahwin 4. Jadi wanita tu dah tak ada safety semua tu. So diorang terpaksa keluar lah independent. This is what happened lah. So guys, come on lah, be a man lah guys be a man. Betul tak? Belajar dengan abang ni. Tak adalah, saya pun banyak lagi nak belajar lah. Banyak lagi nak belajar. Tapi at the end of the day, betul lah apa yang Air cakap sekarang ni pun. Jangan bergantung dekat lelaki. Bergantung kat diri sendiri untuk bekerja. Betul tak?
So Jangan Aing, ada tak kata-kata kepada rakyat Malaysia yang sedang menonton di luar sana sekarang? Kata-kata. Jangan pandang rendah terhadap setiap kaum. Jangan ada resis-resis pasal atas, tak kisahlah mix apa pun, jangan resis. Diorang pun ada dia punya perjalanan yang lain-lain. Macam saya perjalanan yang lain. Orang lain pun perjalanan yang lain, tak payah resis. Semua orang sama je. Semua sama Kita kena menghormatilah satu sama lain. Darah sama merah saja. Satu kita, satu hati. Di Betul. Malaysia guys, di Malaysia dah zaman 2026 dah. Jangan duduk sama batu dah. 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 Aing kata dah. Enough. Enough. Jangan nak resi-resi sangat Tak. Okay, ada tak kata-kata kepada ibu Aing? Ibu, Mama. mak seorang yang kuat. Mama memang seorang yang kuat. Walaupun ayah macam tu, tak boleh nak buka aib ayah lah. Tapi mak memang kuat lah. Walaupun Kak Ain tak berguna lagi, tapi one day Kak Ain berguna. Mak memang seorang yang hero. Hero daripada kecil sampai besar. So sweet. So sweet. So guys, rasanya kita pun dah sampai penghujung episod. Jadi sebelum kita nak tutup kita punya sesi podcast ni, kalau let's say lah ada orang sesiapa nak contact Ain, dia contact di Instagram lah. AIYING. Sini. So nanti Follow cameraman lah. suruh letak. Kalau nak contact, tak kisahlah contact pasal maybe Kerja ke, collab ke. collab ke, buat review ke, apa kan. boleh. So boleh hubungi Aing. Jadi sayang ada apa-apa? Tak adalah, nanti saya akan order itu bacang betul. dengan aunty. Nak order kuih masak. Boleh lah, saya pun try sekali. Sekarang dah ada bacang halal kan. Betul. So kalau you guys pun nak Boleh contact try. tadi tu Ain, nak contact Ain. Tapi kalau nak order cake Order cake boleh. pun boleh contact Ain. Order cake ataupun Ataupun ke social media mak saya pun boleh. social media. Saya Macam akan mana bagi nak nombor mak saya kot. Nombor Boleh, nanti WhatsApp kita- mak saya. Sebab agak-agak dia tahulah. Dia akan letak. Boleh. Nanti saya letak dekat bio ke apa. Ataupun saya akan letak dekat sini ke social media dia. So guys, itu saja episod kita pada hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih Ain sebab datang. Thank you. Mantap. Dan saya nak ucapkan semoga berjaya Ain dekat dunia ni. Ain kata nak sambung belajar is a very good thing. Sambung belajar, dapat kerja yang baik-baik, dapat bakal suami yang handsome Cina, tinggi, putih. Amin. InsyaAllah. Tapi kalau dapat Melayu pun Alhamdulillah. Yeah. Yang penting sifat dia baik, betul tak? So saya doa jodoh Ain yang dapat jodoh yang baik, kerjaya yang elok, mak pun bisnes makin besar. Saya doa itu. Dan lagi sekali terima kasih sebab hadir ke sesi podcast kita. Walaupun tak adalah lama sangat, just nice. You punya information ataupun you punya perkongsian tu hopefully dapat bagi banyak manfaat kepada kita punya audience. Tepuk lagi sekali. Yay. Okay guys, macam biasa jangan lupa untuk like, comment, share dan juga subscribe. See you guys in the next episode. Bye-bye. Assalamualaikum.